Okay guys, kita orang mau lepas siap nak pergi makan teppanyaki. Aku nak bawa korang tempat teppanyaki yang paling sedap yang aku pernah pergi selama aku hidup. Okay, jom follow aku. Masuk. Oh, pandai masuk kan? Lelap minum saya. Sabar, pergi mana abang? Mau ajak pergi pasar. Beli bawang putih, bawang merah, bawang Holland, cili padi. Yes. Hujan sayang. Sekejap tengok abah lepas tu. Tengok abah. Abah pergi pasar malam. Okay, ada pasar malam kat rumah aku ni. So aku singgah kejap lah beli barang sikit. Sebab kat rumah barang dah nak habis. So aku singgah kejap. Tadi gelak lah. Okay, kita dah sampai. Kita pergi Pavilion Bukit Jalil. So dekat sini kita nak makan teppanyaki. Teppanyaki sini sedap lah. Beratur guys, beratur. Baik, aku dah lapar gila ni. Dah tak ada mood lah muka. Lapar sangat dah. Nak beli receipt agak mahal jugalah. Walaupun dekat food court dia harga 2 orang RM50. Tapi aku ada order extra Japanese rice lah. Sebab in case nak tambah ke apa. Bye. Okay, sementara tu aku pergi beli air dulu. Dekat sini teppanyaki dah siap. So aku nak pergi ambil. This one chicken. Oh okay, thank you. Wow, wow, wow. Menarik. Extra kali. Yeay, this is mine. Prepare untuk kakak punya dulu. Tak tahu lah dengar ke tak yang bising kat sini. Dengar. Kakak dia mesti nak chicken banyak kan? Kakak dia hari tu makan sup juga kan sikit. Faham. Kejap lagi kakak. Okay. Banyaknya satu suap. Banyaknya nak abang makan. Satu suap 2 ayam. Mami. Mami dah lemut. Mami dah lemut sebab Mami dah makan. Okey, cantik. Okey. Oh, yo pandainya nak abang ni makan. Ui, wow. Ui, yo. Banyak dia ni makan, abang ni makan. High five. Adik sebenarnya dia demam tau. Ada demam, badan dia panas. So sekejap lagi balik nak bagi dia makan ubat. Tak demam. Okey, baik, bagus, alhamdulillah. Okey, so abang pula nak makan. Ini nasi. Ambil sikit. Okay. Sup dia. Okay. Ni sup miso tau. Okay. Miso sup. Garlic tak makan pun. Itu cara you makan. Oh, wow, ni lagi hebat.
sehari 3 kali. Wow. Sedapnya. Sini. Slowly tau. Jangan batuk nanti. Abah, kita pikir rambut. Ini you lokat rambut ni di situ. Alhamdulillah semua dah makan, dah habis, dah kenyang. Mami dia pun dah happy. Tadi tak ada mood. So adik dia dah tak tahan sangat lah sebab demam. Kakak dia pun dah habis dah. Nak beli toys pula. Jom kita beli toys kakak. Sekarang kita dekat churros ni. Wife aku teringin churros. Nak beli yang mana satu yang? Yang stick je kot. Stick yang mana tu? Yang coklat tu? Yang banyak. Oh, okey. Okey. Ini stick churros yang coklat ni satu. Tak dapat dipisah tak? Tak apa. Tak apa, saja ya? Itu saja. Okey, adik dia macam lapar susu pula. So, kita tengah buat susu untuk dia. Dia bagi dia susu. Harap-harap dia tidur lah Harap-harap dia tidur lah. Nampak tu, tak ada tidur berdiam tau. Selagi tak tidur, selagi tu tak tidur berdiam. Okey, dah siap kan ya? Jom. Sekarang kita kat Mr. DIY. Sebab nak cari Mr. Toy tak ada kat sini. So nak tengok DIY ni ada tak mainan yang best untuk dia. Kalau tak ada, kita orang akan pergi Toy World. Kat sini ada Toy World. Okey, ada Mr. Toy dalam ni guys. Okey, kita tengok toy siapa yang menarik ada kat dalam ni Kakak nak apa kakak? Kakak pilih kakak nak apa? Abang kata nak beli mic tu kat dia. Oh Ni abang. Sekejap, kita nak beli mic untuk dia. Sebab tadi kita orang karaoke kat rumah. Kita orang karaoke kat rumah. So dia macam nak karaoke juga. So aku janji dengan dia nak beli mic untuk dia. Kakak nak mic ni tak? Mic? Wow. Nak yang tu? Nak yang tu ke? Tak nak? Tak nak. Tak nak? Confirm. Wow, dia tak nak. Dia dah pandai memilih sekarang ya. Okey. Rose ni nampak macam menarik. Okey, dia dah tanya tu apa. Mana satu kakak? Kakak tanya mana satu? Kakak ada yang suka ke? Yang tu. Yang tu? Sekejap, kita tengok yang depan tu pula boleh tak dulu? Sebab kakak tak tengok lagi depan dulu. Sekejap. Kakak ni kakak. Tak nak ni. Ni kakak boleh brush teeth. Tu, boleh gosok gigi. Ni gigi. Kakak boleh gosok. You know what? Kakak nak tu tak? Nak yang ni? Yang ni kakak nak? Tak nak? Oh, okey, tak nak. Sebab Putri dah pernah beli dia ni. Oh, ya? Yeah. Itu tak best. Oh, tak best Itu tak best sudah. Okey, sekejap. Kita cari lain pula. Boleh. Boleh potong-potong kek. Pizza. Boleh buat macam pizza juga. Ada Wow. pizza tak? Ada pizza. Kek macam mana okey? Tengok. Kakak tengok dulu. Macam best dia boleh potong-potong. Kami rasa ngam ni. Kami rasa best ni. Kira cakap. Best ni. Macam mana? Kakak nak ke? Tak best loh. Tak best
Tak solo. Tu tak best. Okey. Ni nak? Susu. Ni ada Barbie, ada stroller. Ada susu. Tak solo. Tak seronok? Tak nak yang ni? Okey. Tak naik. Okey. Ni nak? Ni best. Ni apa? Ni. Wow, baby. Baby duduk. Nak mana satu? Anak yang mana? Kakak nak mana satu? Ini. Yang ni? Okey. Okey. Alright, Alhamdulillah dapat juga. Dapat juga tu. Ha? Ini tak best. Tak best. Betul ke kakak? Tu best lah kakak. Ini tak best. Tak best, betul ke? Lepas tu tak nak yang lain? Nak naik je. Ni, kakak nak ni? Vending machine. Tak ada lagi vending machine kat rumah. Ni nak, okey. Okey, betul. Betul? Alhamdulillah, jumpa juga toys yang dia nak. Nice. Okay, abang nak tengok jap. Abang nak tunjuk. Ni toys dia. Akhirnya jumpa juga apa yang dia nak. Alhamdulillah. Main masuk. Kotor tangan. Rasa nak kena balik dah. Tukar ke? Ada fun fair. Fun fair dia ni, dia tingkat 3 tau. Kita ingatkan tadi tingkat 1 ataupun tingkat 2. Rupanya tingkat 3 dia punya fun fair. Cafe tema dah. Oh, banyak dah. Lah. Memang tak. Kakak. Jom. Jalan dulu. Nak tengok harga boleh? Boleh? Mana harga? Balun. Okey, yang ride ni satu ride dia RM15, 5 ride RM60. Bagi aku tak berbaloi lah bagi aku. Sebab RM60 tu kalau kita spend kat sini, basically kita boleh dapat tiket. Contoh kata nak masuk Sunway pun boleh jadi kan. Sama lagi. Oh, Sunway mahal lagi kan. Tapi macam RM60 tu dah half daripada Sunway lah, lebih kurang kan. So bagi aku tak berbaloi lah. Aku suka bab Pavilion Bukit Jalil ni, dia punya lift memang banyak. So kalau korang datang Pavilion Bukit Jalil, memang tak perlu risau. Mana-mana yang bawa stroller ke apa, memang senang. Lift memang banyak. Satu floor je lift, aku rasa 20 lift ada lah satu floor. Lebih kurang macam tu. Dah tak tidur. Dah bangun. Nak tidur tak? Nak. Nak lagi sekejap. Nak lagi. Nak lagi. Tadi bukan dah makan nasi. Okey. Apa nak? Oh, nak. Sedap. Nak. Sedap kakak. Sekejap lah makan dulu. Ush, tengok mana thumbs up. Okey. Sedap lah. Aku kat KKMart sekarang nak beli sabun. Sebab sabun kat rumah aku dah habis. So nak beli sabun. So aku ambil sabun ni, sabun Breeze. Yang ini sabun serbuk. Okay guys, that's it for today. Thank you mana-mana tengok video aku. Minta tolong subscribe, share, comment and like. Jangan lupa turn on the notification bell. Sekurang-kurangnya lepas ni kalau aku upload, korang akan dapat notification. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.